Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada rakan-rakan yang dikasihi. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Hayati Izzah Kasmina binti Muhammad Razif. Saya ialah seorang murid tahun 5. Umur saya 11 tahun. Hobi saya ialah menari dan cita-cita ialah ingin menjadi seorang guru taska. Nama sekolah ialah Sekolah Kebahasaan Buntung, Ipoh Perak. Kod sekolah saya ialah ABA 2066. Dalam video ini, saya akan kongsikan tentang sebuah buku yang telah saya baca. Isi kandungannya sangat menarik dan saya sangat teruja untuk kongsikan kandungan buku ini dengan rakan-rakan. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Buku yang ingin saya ceritakan pada hari ini bertajuk Diary Ahli Syurga. Buku ini merupakan sebuah buku yang memaparkan kisah yang menarik dan penuh keinsafan. Ia amat sesuai dibaca oleh semua peringkat umur. Buku ini merupakan hasil karya saudara Zaki Zainal. Buku ini menerapkan unsur-unsur keagamaan agar pembaca dapat memiliki sikap yang baik dan mulia. Gaya bahasa yang menarik dan mudah difahami. Hal ini dapat memupuk nilai membaca pada setiap hari. Buku ini diterbitkan oleh Buku Kau Imprint dan mengandungnya 115 helai muka surat. Buku ini dijual dengan harga RM12 bagi Semenanjung Malaysia dan RM14 bagi Sabah dan Sarawak. Selepas saya membaca buku ini, dapat saya simpulkan ialah penulis mahu kita sentiasa mendapat ibrah dan pengajaran dari perkongsian yang penuh hikmah ini. Buku ini menceritakan tentang seorang pesakit kanser iaitu Puan Nur Huda binti Hatim. Doktor mengesahkan Huda mengidap kanser tahap 4 akibat sel kanser semakin merebak. Huda mempunyai jangkaan hayat dalam masa 3 bulan sahaja. Kawan-kawan, mari kita dengarkan cerita seterusnya. Setelah mengetahui keadaan penyakitnya, Huda hanya mampu terkejut dalam kesakitan yang dialaminya. Huda telah cuba mempersiapkan diri menghadapi saat-saat pengakhiran dirinya di dunia ini. Kebenaran tentang pengakhiran nyawa setiap manusia itu pasti. Persediaan menghadapi ke alam yang lain dilakukan dengan hati yang sayu. Kain putih 17 meter, kapur barus, pengurusan jenazah dan lain-lain disediakan oleh Huda dengan bantuan suaminya. Penulis juga mengajak pembaca untuk memahami saat-saat pengakhiran akhir dilalui oleh seorang pesakit kanser apabila mengetahui ajalnya akan tiba. Meninggalkan insan-insan tersayang iaitu suaminya, Ismadi, anak-anaknya, Hajar, Tua dan Jebat mengutuskan perasaan sayu bagi Huda. Namun begitu, Huda reda dengan ditentukan oleh Tuhan. Huda tahu dirinya bakal menuju ke sebuah perjalanan alam yang abadi. Segala hutang, wasiat, hibah dan amanat diselesaikan oleh dengan Huda dengan sempurna. Kepribadian Huda sebagai seorang isteri dan ibu yang solehah tergambar dalam penceritaan ini melalui akhlak baik suami dan anak-anaknya. Huda memilih untuk berada di kampungnya pada saat-saat akhir hidupnya. Bersama-sama ibu, adik-beradik, suami dan anak-anaknya merupakan kenangan indah bagi dirinya. Tanggal 6 Februari iaitu hari Jumaat, Huda telah menghembus nafas kali terakhir di rumah keluarganya di kampung. Apa yang menyedihkan lagi, anaknya Tua telah membaca diary arwah ibunya. Dalam catatan diary arwah ibunya, 3 malam sebelum kematian, ibunya mimpi menjadi ahli syurga. Kelebihan yang terkandung dalam penceritaan ini yang banyak menimbulkan rasa keinsafan kepada kita. Sebagai remaja, kita perlulah sentiasa berubah menjadi lebih baik
dan berusaha untuk menambah baik diri demi mengejar syurga yang diimpikan. Akhir kata, bacalah buku ini dan fahamilah setiap isi yang disampaikan. Kawan-kawan boleh mendapatkan buku ini di mana-mana kedai buku sahaja atau secara talian. Sekian, terima kasih.